Baby ni dah start duduk dalam bilik dia. Kulit dia pun sensitif. Baby kan? Ni kalau tilam kata-kata memang panik dia buatnya. Ini nampak je macam tak berabuk, tapi ada hama tau. Yang kecil tu kan yang buat kulit gatal. Dia bila dah ada baby ni, kebersihan tu memang kena jaga betul-betul. Kena ekstra bersih. Ini memang khas untuk hama kan? Ya, dia set tulis Mightless Ultrasonic. Oi, kuat tu dia sedut. Jap, berhenti. Buat pegang bawah tu. Rasa panas tak? Memanglah dia guna udara panas ni untuk hapuskan hama. Getah oren kat dalam ni bukan saja tau. Bila dia pusing tu, dia macam tap dekat atas ni. Tapi dia halus je. Ya, sebab tu dia tak merosakkan kain. Saya perasan kalau tempat yang berhabuk lagi, dia punya warna tu betul-betul jadi merah kan? Bila letak atas lantai, dia akan on UVC dengan ultrasonic. Untuk apa tu? Itu untuk sterilisekan permukaan. Selamatlah untuk baby. Awak tengok ni. Tadi tilam kita macam tak berhabuk kan? Tapi sebenarnya bila sedut tu banyak betul habuk. Tengok berapa banyak habuk hama semua tu. Kotornya. Kesian baby. Patut ada asyik bersin-bersin je. Tahu tak apa. Awak ada nampak elektrostatik strip ni? Tu kalau ada bulu-bulu kucing ke apa, memang dia boleh tarik semua. So kalau rumah yang ada baby ke, ada kucing ke, atau yang jenis gatal-gatal tu, memang kena ada U1 M600 ni. Sebab dia bukan vacuum biasa tau. Lagipun vacuum ni dia faham masalah mak-mak macam Ija ni. Kan ada baby.